Assalamualaikum tuan kedai. Bang, apa ni kau ni bang? Ha? Ini? Aku minta cerut tepung. Ni makan tak. Aku minta cerut tepung. Yang kau hantar ni apa? Ketam ni apa ni? Mana cerut tepung tu? Aku tak order ni. Ni apa ni? Berapa harga dia? RM45. Bukan lebih mahal lah tu. Ni Maggi madu 3, itu Bandung madu 3. Berapa harga dia? Sama juga RM35. Aku tak order ni. Mana aku punya cerut tepung? Siapa punya ni? Pakcik. Kalau macam ni kalau saya tak makan saya cancel pakcik. Bukan hantar ah. Saya minta cerut tepung. Ni apa macam tu ni? Niaga mu jujur lah cik. Saya tahu orang ramai sekarang cik. Mak, orang ramai penuh. Mana saya punya cerut tepung? Takkan lambat. Nama tak apa cerut tepung. Aku order lain sampai. Jangan scam. Jangan jadi yang munafik juga. Hantar beli aku order bukan ini. Bukan yang ini. Macam ni punya menu aku takkan bayar. Aku cakap dengan orang tu, Tok Abang ni aku takkan bayar.